Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Khabar wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah. Lain macam bunyi ni. InsyaAllah. Okey. Random lagi. Tak ada. Random dah lain. Hari ni kali ni lain artis pula. Apa? Jangan test macam gitu. Okey. Sorry. Hari ni kita ada Brother Haidar again. Alhamdulillah. Kita nak tengok perbezaan bila kita ada Haidar dengan Qayyum macam mana. So, sekarang Qayyum pula tengah memerhatikan anda. So better be careful. Pressure ni. Tak ada dekat straight kan. Sport je. Sekarang juga nak bagi betulkan janggut. But anyway, apa dia. You always ask kita apa? Kita sihat. Pasal bulan ni kan faham je lah. Dia punya lemah lain sikit. Dia punya apa perjalanan daripada point A ke point B ada kurang sikit. Lagi ada kurang sikit. Dia kan faham lah kan bulan ni kan. InsyaAllah. Bulan baik, hari baik. Kejap lagi dah masuk time dia. InsyaAllah. Betul. Tengah nak hujung-hujung nak dekat sampai kan. Jadi please excuse me Ustaz kalau ada kelewatan penyampaian pesanan. Dalam. But anyway, kita ada beberapa soalan kali ini yang berkenaan zakat fitrah, which is relevant to pada waktu yang kita berada sekarang. Di bulan Ramadan ni kita ada banyak orang akan tertanya-tanya. Lebih bagus tanya daripada tak tanya. Daripada dia salah faham, biar dia betulkan kefahaman dia. Jadi let's go straight to the question, Ustaz. Boleh tak saya bayar zakat fitrah bagi pihak ahli keluarga saya? Ini soalan yang bagus ni. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, bila kita membicarakan berkenaan dengan zakat ni, zakat fitrah atau zakat in general, biasanya bila kita cakap pasal zakat ni, selalunya zakat ni di antara rukun Islam yang 5 yang selalu orang kadang-kadang boleh terlepas pandang. I mean like, people talk about semayang, yes, people want to study about semayang. Bila syarat-syarat sah semayang, apa namanya, wuduk tu macam mana, perkara yang berkaitan dengan semayang and so on, bab najis and so on. But bila kita cakap pasal puasa, orang memang excited, semua orang akan nak puasa, beribadah, nak puasa and so on. But when talk about zakat ni, ada yang tak berapa pasti, ada zakat je pening kepala, pasal zakat je pasal nak kena kira harta, nak kena keluarkan bank book kan. Dia masalah bila kena keluarkan bank book. Dia export lah. Export nampak bank book je dia nampak susah nak badan. Kanda import saja. Kanda tak export. Dengan export ni dia ada macam seberat. Alamak, time. Kan once a year punya season keluarkan zakat. So balik pada tadi kita sedia maklum bahawa ni zakat ni dia ada macam-macam lah. Especially, so normally kita akan divide into two, which is zakat fitrah, juga dikenali dengan zakat badan. Dalam kitab tu akan tulis zakat badan. Dan dinamakan fitrah kerana maknanya zakat berbuka. Kerana kita diwajibkan masa keluar zakat fitrah tu pada penghujung bulan Ramadan. Maknanya dah menutup. So maknanya dah berbuka lah, kita dah totally habis berpuasa, maknanya sepanjang bulan Ramadan tu lah, sama ada 29 ataupun 30 hari lah, depend on the anak bulan tersebut. So balik pada tadi berkenaan dengan keluarkan zakat fitrah untuk ahli keluarga, bagi pihak ahli keluarga. Before kita nak cakap pasal pihak ahli keluarga, kita nak tahu adakah kita ni termasuk orang yang wajib keluar zakat atau tidak. Yang ekspor tu lah. Yang ekspor tu. Kita nak keluar untuk orang tapi kita tahu kita wajib tak kan. So of course dia ada syarat-syarat dia. Syarat yang pertama, orang yang nak keluar zakat fitrah tu, ni in general dia adalah dia tu beragama Islam, of course. Dan yang kedua, orang itu orang yang merdeka. Orang yang ada merdeka. Yang ketiga, orang itu mempunyai makanan yang cukup ataupun kita kata staple food dia pada malam hari raya dan pada hari raya. Dia cukup harta dia tu untuk adakan makanan malam raya dan pada hari raya. Okay, staple food maknanya yang normally orang makan.
Kalau kita di sini macam sekolahnya beras. Beras bukan beras, roti lah macam itu. roti. Dia bukan nak kena ada dia keluar zakat fitrah, dia kena makan toge ni, tak lah. So kalau dia sampai to the extent, maknanya dia tak wajib keluar zakat lah. Senang nak kasih dia warning letter. Kita tengah cakap kan? Tak ada. Dalam otak saya fikir kalau orang staple tak macam biryani lamb shank ke bukan Itu kan staple Maafkan dia Ustaz. Memang pukul 6 macam ni kan dia dah tak bau kat luar. Hari ni buka apa kan? Tadi pula Ustaz cakap zakat buka kan tu. Oh kalau bayar zakat dia kena buka Ustaz. Tak ada. Okey dah. Okay. So anak ulangi bagi. Then syarat yang keempat, dia mesti jumpa akhir Ramadan dengan awal Syawal. Maknanya dia jumpa last day of Ramadan, maknanya sebelum matahari terbenam malam raya, petang raya tu dia jumpa, dan dia jumpa awal Syawal which is matahari dah terbenam. Maknanya kalau andai kata dia meninggal sebelum matahari terbenam petang raya tu, for example besok hari raya, sekali pukul 6 ni dia meninggal, maknanya tak jumpa Dia Ustaz. dia tak lagi lah. Okey. Kesian sebab panjang tu. Nak mengaku bab tu tak boleh. Saya cakap dia je dulu lah. Dia boleh Jadi dia meninggal pukul 6, maknanya tak jumpa malam pertama raya. Okey. First Syawal. So dia tak consider wajib keluar zakat fitrah. Okay. So the other way round, kalau dia dilahirkan setelah bang maghrib malam hari raya, maknanya dia pun tak wajib keluar zakat fitrah, pasal dia tak jumpa akhir Ramadan. Okey. Kalau dia meninggal sebelum tenggelam matahari petang raya tu. Contoh besok hari raya dia meninggal jam 6. Yes. Dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Okey. Yes. Ni untuk orang yang tua macam dia. Bagi kanak-kanak yang dilahirkan yang dia Sabar, belum puasa. pasal memang aku test kami. Alhamdulillah. Pahala lebih hari ni. InsyaAllah. Jadi bagi pula yang anak yang dilahirkan selepas terbenamnya matahari pada hari ni yang besoknya akan hari raya, dia pun tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Yes. Automatically kalau dia lahir jam 6, yang tadi example orang tu meninggal tapi dia lahir jam 6, dia wajib bayar zakat fitrah. Yes, correct. Oh, Maknanya bukan dia lah, wali dia lah. wali dia. Bapak dia lah kalau ada. Ini kira penting for the parents to know, yang dalam tu kan. Jadi those yang expecting dalam bulan ni, so be careful. Kalau tahu pukul berapa anak you dilahirkan, kau jangan ketahu ke serius ni. Check website lah. Jadi kalau Ingatlah, highlight. sebelum azan kena bayar zakat. Oh itu. Wah, dah quite challenging untuk dia. Because dia lahir katakan pukul 6.50. Kena cepat-cepat pergi masjid cari. Tak. Kalau dia dah masih 50 tu dah dilahirkan, maknanya besok pagi sebelum sembahyang pun bapak dia boleh keluarkan. Masih boleh dah masuk. Maknanya waktu kewajipan tu dah masuk lah. Dia dah wajib, tapi the deadline for bayar zakat fitrah belum lagi. So bila deadline dia? Nanti dah Oh, lagi. habis lagi. Kau ni suka jam lah. Macam mana pun tetap buka kejap lagi, bukan sekarang. Sorry. Tak sabar lah. So itu berkenaan dengan dia punya syarat-syarat. Okey. Dan dia ada hukum. Hukum berkenaan dengan bila pengeluaran zakat fitrah tu jadi. Dia ada pertama hukum harus keluar zakat fitrah. Tapi bukan harus zakat fitrah tu harus je. Maknanya wajib dia tetap wajib. Okay. Cuma timing dia. So harus tu bila malam pertama Ramadan sampailah hari raya. Sampailah hari raya tu lah. Tu timing harus ni daripada awal Ramadan dia dah keluar zakat fitrah. So kalau dia keluar zakat fitrah sebelum masuk awal Ramadan, maka tak sah zakat fitrah tu. Dia nak bebas sangat. Ini ada duit siang-siang sekarang aku dah ori-ori. Buat kelakar kan. Dia bulan Syakban, nisfu Syakban tu orang sibuk dalam Ramadan, dia derma untuk ni zakat fitrah saya. Dia tak gila ada. So dia boleh check orang-orang yang bayar buat Ramadan ni dia niat dia macam mana? Boleh. Okay. So tu tak sah. Tak sah zakat fitrah. Begitu juga kalau dia wakilkan. For example dia wakilkan saya, wakilkan awak untuk keluarkan zakat fitrah saya.
Ini sebelum puasa ni, Oh, maka okey. itu tak sah. Oh, Tapi kalau dia cakap saya wakilkan awak untuk keluarkan zakat fitrah saya bila dah masuk bulan puasa, oh. baru sah. Tapi kalau dia just general, saya wakilkan awak untuk keluarkan zakat fitrah saya. Period. Oh. Stop. Tu ada niat dia yang penting ah. Correct. How you mention the lafazkan niat tu penting ah. Ya, Yeah, correct. So, ni waktu harus. And then dia ada satu, nombor 2, waktu wajib. Waktu wajib maknanya daripada bang maghrib malam hari raya sampailah imam takbir untuk sembahyang hari raya. So, itu Bang maghrib ni malam raya. wajib ke Ni sunat? wajib. Wajib, Wajib. wajib. Hari ni nak kalau dia belum keluarkan, itu mesti nak akan keluarkan dai-dai. Oh. Nak kena keluarkan zakat fitrah dia. Daripada malam hari raya sampailah imam imam Baca. pula imam takbir ihram sembahyang hari raya. Oh, imam takbir. Imam takbir ihram sembahyang hari raya. Oh. Bukan takbir yang nombor 7 sembahyang raya. Takbir yang pertama. Baru kan takbir ihram. Tu bukan takbir ihram. Okey, Ana repeat balik just in case macam Haida tak faham. Ana faham. Saya keliru sikit kadang-kadang. Wajib harus daripada waktu maghrib Awal Ramadan. awal Ramadan macam mana Ustaz? Kira main daripada malam first Ramadan lah. First tarawih First tarawih kita, ya. First First tarawih untuk bulan tahun ni akan berlaku pada hari Saturday tu kan. Yes. Sabtu tu selepas maghrib dah boleh. Kat belakang pun dah berlaku dah. Balik. Dah apa dah? Yang kemarin tu hari Kita punya first tarawih lah. kita first tarawih Saturday tu Dah boleh buat. dah boleh buat. Dah Tapi boleh buat. zakat tu memang wajib. Cuma waktunya. Waktunya harus kita mula dari situ Tak boleh lah. sehinggakan Sampailah sebelum waktu wajib tu lah. which is maghrib Sebelum maghrib, Sebelum- malam raya. sebelum maghrib malam raya. Yes. Okey. Okey. Itu waktu harus. harus. Dan bila apabila sampai maghrib pada petang raya tu sehingga Waktu sebelum maghrib, yes. Sampai imam imam takbir ihram sembahyang hari raya. sampai raya dah kira wajib dikeluarkan. Dah. Kalau dia belum keluarkan, dah boleh wajib kena keluarkan. Oh, okey. Dan waktu yang afdal adalah lepas subuh pagi hari raya. Oh, serius ah? Waktu Itu yang paling yang afdal. betul lah. Maknanya, the point is that supaya orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, yang serba kekurangan ni, diorang juga boleh sama-sama meraihkan hari raya tu juga. So, tu waktu yang paling afdal lah. Kalau jumpa masa raya. So, kalau lepas subuh nak cari, dah pukul 1 dah. So, lebih baik keluar. Lebih baik keluar sebelum tu lah. Ada orang macam kita pula tau. Dia tunggu kita kan aku nak cari waktu Abdal. Lalas alamak Ustaz dah nak kasih tak jumpa lah Ustaz. Habis itu happen. Habis imam dah tak first tak Dah ambil. habis lah. Macam mana? Kira dia lepas. Dia bayar. Lepas tu, tak apa. Mungkin dia lepas bayar zakat fitrah. Kan the timing sampai imam first takbir kan. Nah, timing apa ni? Timing nak Bayar zakat fitrah. Ah. So kira dia terlepas lah. Biasa belum lagi. 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 Kejap. Tak tahu. So, cuma dia cakap waktu paling afdal tu selepas sembahyang subuh lah. Ada yang kata bila on the way nak pergi sembahyang raya tu itu time afdal. Kira keluarkan zakat fitrah. So that orang pun boleh sama-sama. Dia dah don't have to be dekat jalannya, tapi kita kenal orang yang susah umpamanya. Kita kenal orang susah. And then kita nak kasih zakat fitrah tu pagi tu pasal nak ambil afdal je boleh. Tu waktu afdal lah. Kasih zakat fitrah tu. Waktu dia. Okey, untuk orang yang macam gini kan, dia nak kejarkan ataupun dia berusaha untuk dapatkan waktu afdal bayar zakat fitrah. Contoh, member Ana ni dia nak kejarkan yang macam mana. Dia tengok kita punya podcast, dia kata okey lah, aku nak jadi yang apa Ustaz cakap, nak kejarkan waktu afdal. Jadi apa dia bikin? Yang Sabtu lepas yang kemarin kita start baca yang tarawih, yang lepas tu kan. Okey. Lepas tarawih je dia bayar dulu. Dia pergi AXS machine ke, dia jumpa Haji Fatih ke, dia jumpa kita punya Qayyum ke. Okay, saya nak bayar zakat fitrah saya untuk tahun ni untuk saya dan tanggungan saya. Dia bayar. Lepas tu pada pagi raya dia keluar semasa nak pergi Masjid Abdul Razak sembahyang subuh kat sini, takut tak ada tempat. Dia pun usaha cari macam orang susah ke, jiran dia ke, apa ke. Ada pun cari. Lepas tu dia jumpa macam Ana lah, contoh macam orang yang memerlukan kan. Contoh dia pun kasih lah ni zakat fitrah saya. Macam mana lah, boleh tak? Dia dah buat zakat fitrah tu dah kira sedekah lah maknanya. Oh. Sedekah.
Zakat fitrah ni tanggungan ni dah selesai. Oh. Kira dia macam, if I can understand your question lah, situation dia macam Tak boleh insurance boleh lah. policy lah. Dia kan kalau takut terlepas, Terlepas tu Ah, dia kan. dia settlekan dulu. Settlekan Tapi dulu. kita tak nak. Macam orang puasa niat sebulan lah. Yalah. Ustaz. Patutlah Ustaz, saya bukan kita kan. Cepat dah Ustaz terfikir macam Ustaz. Ana mungkin makan setahun tak boleh terfikir. Macam niat sebulan. Okay, anyway, So silakan. tu waktu afdal. And then there's ada waktu makruh. Waktu makruh tu lepas imam sembahyang hari raya sampailah waktu maghrib hari pertama Syawal. First hari raya tu. Oh, masih makruh. Itu makruh. Maisah makruh. Selepas imam dah naik mimbar, dah sembahyang raya, dah kasih khutbah raya, dah salam-salam peluk-peluk, basuh MFR, makan lontong semua. Lepas tu bayar zakat fitrah, makruh. Makruh. Kalau ditundakan itu kerana tanpa sebab. Tak sebab. Saya saja je lupa ke atau macam tangguh dah imam pun dah sembahyang raya. Oh, okey. Tapi kalau dia ada sebab dia dua je sebab dia. Pertama, tak jumpa orang miskin. Umpama tak jumpa orang miskin, dia cari daripada awal Ramadan, dia cari. Orang lain boleh jumpa, dia tak jumpa. Orang pusat. Dia tak jumpa dia seorang je. Masa semua orang miskin dah jadi kaya bayar tak. Masya Allah. Sama je. Umpama dia tak jumpa orang miskin. Atau mungkin dia buat appointment dengan orang particular orang miskin tu atau orang fakir tu, tapi orang tu tak datang. Kena bubble lah. Tunggu kata 5 Ramadan nanti saya datang rumah awak, saya minta saya terima. Dia tak datang 6, 7 sampai dah hari raya. Lepas main raya pukul 1 tengah hari dia datang. Dah raya tuan-tuan. Lepas tu baru dia nak kasih zakat fitrah, kata tu masih boleh, tak makruh. Pasal orang tu yang yang melambatkan. Okey. tapi kalau kita kat konteks Singapura itu kira macam nearly impossible lah. dia impossible lah. And then yang kedua, harta dia tak ada. Harta dia cuma datang bila lepas imam sembahyang hari raya. Ataupun dia macam last minute harta dia datang. Baru dia nak keluarkan. Yalah, ada juga macam member sana Ustaz. Gaji dia hari ni kan 2 bulan habis. 2 bulan lepas dah habis. Gaji dia hari ni 2 bulan lepas dah habis. Ada macam ni juga. Ataupun dia ada harta tu tapi tiba-tiba umpamanya dia punya bank kena block, for example. So dia only can access umpamanya after dah sembahyang raya baru dapat access. Dia tertegah daripada mengeluarkan zakat atau fitrah. menggunakan harta dia lah. Dan dia cuma dapat gunakan setelah imam sembahyang dan consider tak as makruh lah. Tetapi kalau there's no reason, dah tak ada apa-apa, dia ni dua tak ada, dia sahaja bayar lambat lepas sembahyang hari raya, maka hukumnya dah makruh tetapi still sah. Masih wajib, masih kena. Wajib. Dan yang kelima adalah haram tetapi dia still sah dan dikira sebagai qada. Kalau ditangguhkan for no reason sampai setelah Syawal, matahari terbenam pada hari raya pertama waktu maghrib. Dia gila sibuk nak makan lontong. Nanti aku keluarkan lah. Pilih pergi sana minum kikapo sana rumah. Kikapo Bukan lagi kikapo. Itu legend saya tu. Saya tahu lah ayam pun nak beli Ustaz di sini. Sinalku boleh tak sinalku? Apa ni kan? Umpama je lah. Dia dah terfikir-fikir kan. So dah tunggu, dia dah minum sana tunggu sini. Dia lupa. Lepas maghrib baru alamak aku belum bayar zakat. Sinalku pun habis, kikapo pun dah baru teringat dia belum bayar. Oh, itu baru sampai haram saya. Haram. Tapi tetap kena keluarkan. Kena keluarkan. Dikira sebagai qada lah maknanya. Macam solat yang di luar waktunya tetap sah, cuma dikena qada lah. Yes, correct. Okey. Sama juga reason dia kalau dua reason tadi ada lah. Kalau dua reason tu tadi tak ada. Tapi kalau dua reason tu ada, dia tak consider as haram juga. Maknanya macam harta dia tertegah dan dikeluarkan sebelum terbenamnya matahari pada hari Syawal yang pertama sebelum jam 8, yang berita jam 8. Macam itulah. Lepas maghrib baru boleh access tu punya account. For example, dan baru dapat keluarkan, dan it's not considered as haram lah. Kau bayangkan orang dah tengok sinar lebaran, dah tengok apa, pun terlupa nak kasih apa macam. Dia tengok tu tak teringat langsung. Tak teringat yang sudah bayar lagi. Apa kat TV dah cakap, radio pun dah cakap, social media dah war-warkan zakat fitrah juga dia tak masuk. Tak register lah. Dia tak register. Oh, zakat fitrah, dia tak ingat zakat fitrah tu untuk bulan puasa.
Ada tak member agak member macam itu? Harap tak ada. Harap tak ada. Tak ada. Kalau ada show ni apa podcast lah. Itulah. So kita tengok lah. So balik pada tadi, berkenaan dengan mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain. Okey, kalau dia adalah yang menanggung nafkah orang-orang tersebut, Untuk anak lah. umpamanya anak, isteri, maka dia tak perlu, dia wajib zakat fitrah mereka tu tanggungan orang yang menanggung nafkah mereka. For example, sebagai bapa atau suami. So dia menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya. Okay. Tapi anak-anak itu ada clause kalau belum balik. Okay, kalau belum balik. Kalau sudah balik, dia memang boleh keluarkan dengan syarat. Dengan syarat dia kena beritahu dahulu sebelum keluarkan zakat fitrah tu. Sebelum keluarkan zakat fitrah tu. Umpamanya, macam okay, bapa nak keluarkan zakat fitrah. Kalau okey tak, bapa nak keluarkan zakat fitrah, okey. Ada kata okey, then bapa keluarkan zakat fitrah. Ada kata it's not just sebab balik, ada kata dia dah boleh berdikari sendiri. So kalau pergi belajar, masih belajar sekolah, itu masih tanggungan mak bapak umpamanya, maka itu dah kira masuk automatik lah. So kalau orang yang dia tak wajib tanggung nafkah, dia nak keluarkan zakat fitrah untuk mereka, boleh. Tapi dengan syarat, dia kena minta izin orang tersebut. Tuan yang punya diri tu kena minta izin dulu. For example, selalu orang salah faham, kadang-kadang umpamanya orang yang ada domestic helper kat rumah. Dia ada pembantu kat rumah, ada maid. Dia nak keluarkan zakat fitrah untuk maid dia. Boleh, tapi dia nak kata maid dia dulu. Boleh tak keluarkan zakat fitrah? Itulah. Kalau maid kata okey, then boleh kongsi. Sama juga dengan orang-orang lain, umpamanya adik-beradik, umpamanya ipar, umpamanya mak bapak yang dia tak tanggung nafkahnya. Bukan mak bapak tu loaded. Mak bapak tu loaded. Maka dia kena tanya dulu. Tapi selalunya mak bapak tu ditanggunglah nafkahnya. So memang terus boleh dikeluarkan. Tapi kalau orang-orang lain macam datuk, nenek, bapak saudara, adik-beradik, ini semua kalau kita nak keluarkan zakat fitrah untuk mereka boleh, tapi nak kena minta mereka punya izin. Mesti ada. That's why perlunya untuk ambil-ambil yang dengar, dia nak kena tanya. Kalau bila tanya, okey ni untuk saya punya adik dan untuk saya punya pembantu, nak kena tanya pembantu dengan adiknya dah dapat izin belum. Dia tak boleh dah bayar baru call, tak boleh. Call dulu baru bayar. Queue dah panjang. Dah. Macam dia tak angkat lah. Dah pun boleh. So okay, itu. Kalau dia keluarkan without dia permission atau dia punya kira punya keizinan, maknanya itu dah tak pasal dia dah keluarkan zakat untuk si fulan tersebut dah. Tak counted lah. Tak counted. Yes. And then it will be plastic to become like sedekah, normal sedekah lah. Yes, correct. Because the person, I believe, macam contoh Ana dengan Haidar. Haidar nak bayarkan untuk Ana. Betul ya. Betul. Okay, Haidar nak bayarkan untuk Ana. Dia tak tanya Ana. Dia pun main keluarkan. Dia ambil yang premium pula tu, Ustaz. Dia tak ambil yang economy. Dia makan beras umbrella. Dia kadang-kadang dengan umbrella sekali dia makan, Ustaz. Jadi dia ambil yang premium, yang $7 punya. Lepas tu dia bayarkan Ana yang ekonomi punya. Tapi dia tak tanya Ana. Dia bayarkan dia $5. Dia bayarkan aja $5. Lepas tu Ana pun pergi, Ana pun bayar. Tapi Ana bayar $7 je. Ana ambil $7. Jadi dia punya $5 tu consider sedekah, Ana punya yang counted as zakat fitrah. So it's very important pasal ramai orang dia just main bayar je. You know, berapa orang sekarang bila dia cakap ni bapa ni bayar untuk berapa orang? Oh ni bayar untuk 7 orang. Okey, 7 orang ni siapa? So Amir need to ask, need to know. Kalau dia cakap, oh ni isi saya dengan anak saya 5, dengan saya 7 semua. Okey. No problem, no need to ask for the question lah. Tak payah tanya anak tu umur berapa, ada ke tak. So generally selalu main tambah nafkah je lah. Okay. Tapi just a question yang member Ana tak tanya, saat ni Ana yang tanya. Selalunya orang nak buat macam gini, yang nak bayarkan zakat, contoh macam mungkin kawan Ana dah kat Razak, Ana pun Ustaz, Ana nak bayarkan zakat fitrah untuk diri Ana, isteri Ana, anak-anak, dan termasuk brother Haidar, teman Ana Haidar. Selalunya kenapa yang Ana nak sibuk bayarkan dia punya? Is it because nak kerjakan ada fadilat seperti macam dapat pahala ke, Ustaz? Pahala definitely ada lah. Tu kita sedekah lah. Tapi kita sedekah, tapi keluarkan zakat untuk melepaskan dia daripada tanggungan zakat dia. Yes. Janggut.
Tak apa, faham. Mulai ni. Dah ni dekat Dalam timing ni. dua dalam jadi dia. Baik. Ada lagi Ustaz? Is it clear? Yeah, I think it's not so important. It's quite widespread also lah. About siapa yang you can buy untuk siapa, ke tanya dulu ke tak tanya dulu. Ya, I think it's really a very common thing lah. Baik. Dan I think like what was like Amil tu memang kena jaga, kena tanya lah whether dah dapat izin ke belum. Because it's important so. Yes, nak kena tahu. Kita tak boleh just terima. Sama juga macam kalau orang generally kalau orang bayar zakat, dia cakap zakat emas for example. So as a Amir, dia nak kena tanya zakat emas ni zakat emas apa? Apa nama, emas golba ke emas yang dia pakai? Mas muka ke? Asli. Zakat gigi emas ke umpama lah. So dia nak kena tanya kalau dia apa namanya golba, maknanya itu memang harta emas tu dia simpan untuk zakat tu. Maknanya dia kira sebagai zakat. Tapi kalau dia adalah barang kemas, tu tak wajib zakat. So Amir nak kena tahu tak boleh nak zakat emas saya, kita terima. So Amir nak play a role lah. Kalau tak, ni sis je. Pasal apa? Dia tak wajib keluar zakat, dia kena keluar zakat. Tapi kalau dia tak apa, saya nak keluarkan zakat juga, tak apalah. Bagi orang yang simpan golba tu, dia tak nak keluarkan zakat. Mungkin dia jawab apa tau? Saya kadang-kadang pakai Ustaz kat leher. Saya tak cek kan. Kadang-kadang saya pakai saya punya golba kat leher sebagai perhiasan. Isteri saya lah. Dia ada hukum kalau pasal zakat emas juga. Kalau seorang tu dia pakai excessively, tu dikira sebagai pembaziran. So yang pembaziran tu nak kena keluar zakat. Walaupun dia barang kemas. Contoh macam selalu orang pakai sampai sini lah saya. Dia pakai sampai lipat bahu kan. So kalau umpamanya orang pakai sampai sini, sampai lengan lah, sampai siku lah. Siku pun kira dah macam excessive tu. Excessive lah Tu mungkin untuk new time Ustaz. Okey. Ni kalau orang nak rompak nampak emas tu dia dah lari lah kan. So dia pakai, umpamanya dia pakai sampai bahu dia pakai. So daripada siku sampai bahu ni kena keluar zakat. Okey. Sama juga kalau laki beli emas dia pakai, walaupun dia barang emas, still nak kena keluar zakat. Maksud tu haram. Haram tu dia. This is interesting. I think you should also put this under one of the teaser macam untuk orang untuk kenalkan bab zakat ni kepada orang yang lihat podcast kita ni lah. InsyaAllah boleh. Right. InsyaAllah. Ada lagi Ustaz? I think kita pun dah dekat masuk waktu Ustaz. Persiapan takut orang nak pakai bilik ni, nak buat azan, nak baca wirid semua kan. Kita kena kasih ruang. Habis kita nak pergi cek laut. Cek kampung ada tak? Pergi kampung nak tengok dah sejuk ke belum. Takut terlupa nak masuk S4. Okey, kalau tak ada apa-apa Ustaz, kita akhiri podcast kita pada hari ini. Kita juga menyebut kepada antum semua untuk sila ke Masjid Abdul Razak untuk beriftar bersama, untuk solat tarawih bersama, dan juga jika ada kelapangan yang boleh datang untuk tadarus bersama di lepas asar dan juga selepas solat tarawih. Silakan ahlan wa sahlan, dan juga jangan lupa untuk menghadiri majlis khataman Quran yang akan dilakukan di Masjid Abdul Razak pada malam 29 Ustaz. Yes, Alright. So semua dihalu-halukan untuk datang bersama-sama keluarga. Kalau itu we call it a wrap and see you next week. Call it a wrap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.